Okay, ha. Hi guys, welcome back. Hari ni kita nak buat stocking potong macam ni. Okay, tutorial dia kena ada gunting, Kena ada stocking. Okay. Okay, mula gunting. Lepas tu kena perlukan kerjasama yang baik baru boleh jadi. Kena ada kerjasama yang baik. Boleh Sini. Kita tak dah. So potong dekat yang ni boleh jadi stocking potong. Memang hebat boleh pakai macam ni. Memang star. Sikit-sikit. Tak kena. Dia boleh mengelakkan silaturahim kalau buat ni. Sebab boleh rasa dekat dengan kawan-kawan. Okay, dah jadi. Okay, so jadi ni kalau nak pakai boleh, tak nak pakai boleh Kau buang. kena ikut ni. So dah ikut jadi. tu. Ada warna putih, warna biru. Sekejap, kita bagi satu. Boleh pakai warna-warni hari-hari training. Tak ada pakai stocking sama je. Boleh tukar-tukar. Aku bagi satu. Ni tak pakai sama buat seorang. Okay. Nampak. Ni boleh mengeratkan lagi silaturahim sama umat Islam. Bagus potong-potong ni. Weh, gunting tak ada. Nampak gunting ni memerlukan kerjasama juga gunting ni. Sikit-sikit. Gunting. Tupa lah. Penat lah. Kau dapat mana gunting ni? Ikan yang bawa atas sini kan. Dia jumpa tengah jalan. Dia kata awak balik rumah sebab balik rumah. Tak sama. Sebab tak ada gunting nak potong sabun. Sabun kan buat gunting. Tada! Dah siap. Ni. So dah ada dua. Yang ni boleh Ni buang. warna biru. Ni boleh buang. Tak apa, ni boleh ready kalau kena buang stocking dengan Cikgu Siti tu. Cikgu Siti suka buang stocking putih. Kalau pakai stocking putih tu dia buang. Okay, ni warna biru. Oh, ada benang-benang sikit. Biru ada putih. Okay, tu je Okay, guys. dah. Okay, bye. Kena ni untuk jimat tak payah boleh susahkan mak ayah korang. Okay, bye.